untuk mendebarkan untuk sama-sama kita saksikan peringkat separuh akhir setelah kedua pasukan jadi misi hidup mati seandainya mahu melangkah ke pentas akhir dalam FS Women FA Cup. Baik, sudah pun dimulakan separuh masa yang pertama. Menyaksikan kedua pasukan sebenarnya berada dalam kumpulan yang sama bagi saingan WSL 2026 di dalam kumpulan B, dengan menyaksikan bagaimana MBPJ terus menguasai. MBPJ hanya menang 1-0 saja ke atas SMP Pahang. Pendapat anda, Naki? Ya, kedua pasukan yang pernah bertemu dalam saingan peringkat kumpulan B. Lihat dengan satu jaringan yang kosong, bukanlah satu jaringan. Bagaimana serangan? Cantik. Kesilapan yang dilakukan oleh Irdina itu membuka peluang jaringan di minit-minit awal oleh Intan, menggunakan kesempatan yang ada gawang terbentang luas di hadapannya. Kesilapan Irdina yang gagal untuk menampan bola itu, Naki. Bagaimana serangan di sebelah kanan, kemudian satu kesilapan saya kira dari seorang penjaga gol, tidak berjaya untuk menepis keluar, dan kesempatan itu digunakan oleh Intan untuk mencetak jaringan pertama pun antaranya cukup berkualiti daripada Syafiqah, dan tidak berjaya untuk menepis bola itu daripada Irina, penjaga gol SSMP. Untuk 1 minit saja diperlukan oleh Intan bagi berada di hadapan. Apapun masa lagi panjang untuk percubaan itu jadi sesuatu perlu dilakukan oleh SSMP setidak-tidaknya berikan sedikit saingan. Fatin Syahidah kepada Asnidah Syafiqah. Kesilapan daripada Syafiqah, berjaya untuk mendapatkan Balkis. Peluang untuk Balkis, pemain cilik molek ini cuba masuk ke dalam kotak penalti, mencari ruang melepaskan rembatan. Bijak daripada Zawani. Dia mampu untuk melepaskan rembatan itu, Naki. Ya, kita lihat bagaimana satu, dan beliau berjaya untuk lepaskan satu rembatan, seakan-akan memberikan amaran awal kepada Zawani Indonesia. Dan satu kerja perlu dilakukan oleh Zawani setelah tadi, bomba pulas untuk menafikan percubaan itu tadi. Bahaya kesilapan penjaga gol ataupun tidak. Bahaya 2 kali Irdina melakukan silly mistake seperti itu. Satu clearance yang membuka ruang kepada Farah Wahidah sebenarnya. Sekali lagi kesilapan daripada Irdina, jelas memberikan hantaran yang tidak tepat pada rakan, dan peluang sekali lagi dimiliki oleh Farah Wahidah, namun berjaya untuk ditidakkan oleh bijak daripada Fatih Syahidah. Lorongan lolos. Masih lagi terkapai-kapai benteng pertahanan. Kucar kacir jadinya peluang untuk Syafiqah. Bola itu singgah di sebelah kiri gawang saja, Naki. Lihat bagaimana clearance kurang kemas daripada pertahanan SSMP. Bijak untuk melakukan petasan daripada Kala, dan ruang yang dimiliki oleh Fazira ataupun Syafiqah sebenarnya. Kepada SSMP. Jauh pula kali ditolakkan untuk Syafiqah. Lorongan baik untuk mendapatkan Nur Fazira. Dia bergerak bersorangan, one to one bersama dengan Irina. Peluang jaringan untuk MBPJ. Fazira meletakkan MBPJ berada di hadapan dengan 2 gol berbalas kosong. Segalanya bermula dengan umpanan yang cukup baik daripada Syafiqah untuk meloloskan Nur Fazira di sebelah kanan. Jadi nampak bagaimana keampuhan ataupun kelempangan untuk barisan pertahanan SSMP. Antara lolos yang cukup berkualiti dan larian pantas digunakan oleh Fazal Sarani. Tidak berada dalam kedudukan offside, berjaya untuk meloloskan diri, dan percubaan dengan jarak yang dekat pastinya memudahkan Fazil Hassani untuk memungkinkan membawa keputusan 2-0 ketika ini buat MBPJ. Larian pantas digunakan selepas beberapa kali percubaan dilakukan, dan larian terlalu lama menyimpan bola. Balkis, dia cuba memintas larian daripada Damia Batrisha. Masih lagi Balkis, masuk ke dalam kawasan penalti. Balkis dengan rempatan. Saya harus puji rempatan ini kerana cukup baik. Dia mampu menewaskan 2 barisan pertahanan. Kita lihat larian dari tengah pada Nurin semula. Melihat kepada posisi ini tidak offside untuk Syafiqah.
Peluang yang sudah terbuka untuk Syafiqah menambahkan koleksi jaringan, namun bijak tindakan daripada Ariana. Satu lagi peluang terlepas untuk MBPJ dalam menjelmakan jaringan ketiga. Telat Syafiqah yang berjaya untuk meloloskan diri, tapi situasi yang terbuka sebenarnya untuk menangi bola dan cuba memberikan situasi menyerang sebenarnya untuk pasukan SSMP. Kalisha dapat kepada Balkis. Dorongan untuk para Nurhani. Nurhani pergelutan dalam kawasan penalti. Peluang! Tempatan yang kurang bertenaga dan ditamatkan. Jadi tamat perjuangan SSMP untuk berikan laluan kepada MBPJ melangkah ke peringkat akhir dengan jaringan dua jaringan di separuh masa pertama melalui Intan dan juga Nur Fazira. Jadi tamat perlawanan MBPJ 2 SSMP 0.